telah berlaku. Siapa yang akan kita lawan ini? Orang yang dah menipu 2-3 kali di Putrajaya ni. Jadi hari ini kita bawa khas untuk saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, seorang blogger yang terkenal, yang merupakan rakan baik, yang merupakan penolong dan pembantu kempen kepada calon PAS di Putrajaya. Blogger ini tak lain dan bukan adalah saudara Said Azidi ataupun lebih dikenali sebagai Kikda. Hari ini kita nak dengar cerita siapa Husam. Kenapa dia lari ke Putrajaya? Betul ke dia jaga saloh ataupun dia tinggalkan saja? Tanpa berlengah masa, sebab ini tujuannya adalah warm up sebelum Tun Dr. M bercakap. Boleh kita sama-sama dengar dan beri sambutan kepada Kikda Fela? Putrajaya boleh? Jadi tanpa berlengah masa, saya jemput blogger terkenal saudara Said Azidi untuk tampil ke hadapan. Ceritakan siapa sebenarnya orang yang akan kita hadapi dalam pilihan raya yang akan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, saudara saya, saudara Tun Faisal, kepimpinan Barisan Nasional di setiap peringkat Putrajaya, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya datang tidak berseorangan, saya datang bersama beberapa rakan termasuk saudara saya pengerusi Gerakan Tukar Kerajaan PAS Kelantan kepada Barisan Nasional, iaitu saudara Kamarudin Kasim dan jenteranya sebanyak 20 orang. Tujuan datang kemari tidak lain tidak bukan ialah untuk membongkar segala-galanya tentang calon yang datang untuk bertanding di Putrajaya. Tuan-tuan dapat 2 risalah yang diterbitkan di Kelantan, dan kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, tuan-tuan tanya orang-orang di Kelantan tentang Datuk Husam, apa yang boleh diceritakan ialah pada tahun 1999 Husam bertanding di Kubang Krian. Pada tahun 2004 dia bertanding di Kijang. Pada tahun 2008 dia bertanding di Salor. Dan pada tahun 2013 dia datang bertanding di Putrajaya. Kenapa dia tidak pernah mempertahankan kerusi-kerusi yang ditandingi dan dimenanginya sebelum ini? Itu satu persoalan. Kalau dia seorang yang hebat dengan janji-janji dia dan janji-janji itu ditunaikan, sepatutnya dia berjaya mempertahankan setiap kerusi. Tapi kenapa setiap penggal dia bertukar daripada satu kerusi ke satu kerusi? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dia bila datang ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya, kita dengar macam-macam janji. Saya lihat sepanjang perjalanan ada pelbagai janji yang dibuat oleh Husam. Yang pertama, janjinya berkaitan dengan menurunkan harga rumah di Putrajaya, menyelesaikan harga rumah di Putrajaya. Janji dia untuk menurunkan harga kereta, janji dia untuk itu dan untuk ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bekerja sebagai orang kanan yang kanan kepada Datuk Husam selama 2 tahun 7 bulan. Orang kanan yang kanan. Kalau dia ada orang kanan, saya yang lagi kanan daripada orang kanan itu. Maksudnya, segala berkaitan dengan duit, nak buat propaganda, itu gini semua, dia serah saya urus. Nak bagi duit pada anak dia bila dia datang ke Kuala Lumpur, saya pergi bagi. Bila dia nak jumpa Tun Dr. Mahathir, dia minta saya buat temu janji. Dia nak jumpa Tengku Razali Hamzah, dia minta saya buat temu janji.
Kemudian bila dia bergaduh dengan keluarga Ni Aziz, saya jadi mangsa, dia kerah saya lawan. Akhirnya bila menantu Ni Aziz meletak jawatan daripada Perdana Menteri Besar Kelantan, benda yang pertama Husam buat ialah dia buat satu sidang akhbar dan dia kata dia tidak kenal saya. Dia tidak ada kaitan dengan saya, dia tak pernah suruh saya buat itu, dia tak pernah suruh saya buat ini. Itu dia calon yang datang ke Putrajaya. Tapi saya bukan datang untuk bercerita masalah peribadi antara saya dengan dia. Apa yang saya nak cerita ialah kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, kalau tuan-tuan nak tengok janji-janji Datuk Husam, tuan-tuan kena tutup mata. Kalau tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan akan nampak Stadium Bukit Merbau seperti Stadium Bird Nest di Beijing. Tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan akan nampak kereta api laju yang boleh makan masa 1 jam saja perjalanan daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan tutup mata, tuan-tuan akan nampak lebuh raya rakyat yang kutip duit dulu baru buat lebuh raya. Tetapi malangnya, kalau tuan-tuan buka mata, orang Kelantan kata, kejam mata napuk, buka mata tak ada sekatu abuk. Itulah dia janji-janji Exco ikut perancangan ekonomi Kerajaan Negeri Kelantan. Dia memegang jawatan sebagai Exco selama dari tahun 2004 sebagai perancang ekonomi kerajaan negeri, sebagai Exco kewangan dan sebagai Exco kebajikan. Dari 2004 hingga ke hari ini. Tapi kalau nak tengok, tutup mata. Buka mata, tak ada. Dan hari ini dia datang menabur janji ke Putrajaya. Setelah orang di Kelantan menganggap bahawa lebih baik dia mencalonkan dirinya untuk masuk program TV Maharaja Lawak daripada datang untuk bertanding pilihan raya. Sebab dia di Kelantan ni sudah jadi bahan lawak jenaka. Dia di Kelantan ni sudah jadi bahan lawak jenaka. Cuba tuan-tuan fikir, kalau kita naik kapal terbang emas bertolak dari Kota Baru nak sampai ke Kuala Lumpur 1 jam perjalanan. Kalau kita naik naik Firefly ambil 1 jam 10 minit perjalanan. Tapi Husam boleh janji nak buat kereta api laju 1 jam saja perjalanan, lagi laju pada kapal terbang. Masuk akal ke tidak tuan-tuan? Tuan-tuan orang bijak pandai. Mungkin dia boleh tipu kita-kita di Kelantan, saya, kawan-kawan saya di Kelantan, tapi janganlah biar dia tipu tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kereta api paling laju dalam sejarah dunia hari ini bolehlah bergerak dengan kelajuan 345 km sejam di China. Itu teknologi hari ini. Jarak kalau naik kenderaan daripada Kota Baru sampai ke Kuala Lumpur lebih kurang 400 ke 500 km. Bererti Husam kena buat kereta api laju yang boleh lari 600 km sejam kalau nak sampai 1 jam. Ini ke pemimpin Islam? Berjanji sesuka hati, tetapi hakikatnya janji tidak dapat ditunaikan. Janji dia yang dicapati, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, di Kelantan dia buat satu projek nama Jihad Ternak. Projek menternak kambing. Dia beli kambing, bagi kepada orang kampung, lepas tu kambing tu sudah membiak, diedar-edarkan. Dia nak jadi gembala kambing pun projek itu gagal. Bagaimana dia nak menyelesaikan masalah di Putrajaya kalau ada masalah yang perlu diselesaikan? Kemudian dia buat koridor depu, tanam pokok depu. Saya pun tak nampak koridor dia dekat mana sampai hari ini.
Apa yang dia buat ialah tiap kali pilihan raya dia akan berjanji. Dan hari ini dia datang ke Putrajaya janji untuk menyelesaikan masalah perumahan untuk rakyat Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, 23 tahun PAS memerintah Kelantan, tak sampai 1000 rumah dibuat untuk rakyat Kelantan. Itu dia PAS. Bolehkah tuan-tuan letak masa depan tuan-tuan di tangan dia? 1,000 rumah untuk rakyat miskin tidak dapat dibuat. Nak datang selesai masalah di tempat orang. Itu saya cakap, dia patut masuk program Maharaja Lawak. Selain daripada itu, dia kata, dia buat satu kenyataan baru-baru ini bahawa di Kelantan, dia punya kenyataan berbunyi lebih kurang begini. Semalam, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan sudah membuat keputusan untuk melantik sebuah jawatan, sebuah syarikat yang untuk membuat kajian seismik kerana ada penemuan minyak di Kota Baru dan juga di Tumpat. Dia racun kerana rakyat Kelantan kata ada minyak di bumi Kota Baru. Bila kita semak punya semak, rupa-rupanya 6, 7, 8 tahun dulu sudah ada kenyataan yang sama yang dibuat. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan semalam membuat keputusan untuk melantik syarikat untuk menjalankan kajian seismik di Kelantan. Tipu pun boleh recycle, tuan-tuan. Tipu pun dia boleh kitar semula. Kerajaan PAS di Kelantan yang mana dia adalah esko kepada, seperti saya cakap tadi, esko perancang ekonomi, kewangan dan kebajikan negeri Kelantan. Kalau tuan-tuan tengok program-program kerajaan PAS di Kelantan, tidak lain tidak bukan programnya hanyalah ambil daripada yang miskin dan bagi kepada yang kaya. Sepanjang 23 tahun PAS memerintah Kelantan, itu yang PAS buat. Ambil daripada yang miskin, bagi kepada yang kaya. Saya bagi satu contoh projek ladang rakyat di Kelantan. Seluas 82,000 ekar tanah hutan di Kelantan dibuka dan diberikan kepada satu perbadanan di bawah syarikat kerajaan negeri yang bernama Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan. Daripada jumlah 82,000 ekar itu, kononnya untuk memberi kepada peserta-peserta, kepada orang-orang miskin untuk dapat duit buat pertanian, seperti kita buat Felda. Tapi bila kita buat Felda, Kerajaan Persekutuan buat Felda, kita ada peneroka, kita beri tanah pada peneroka, kita buat rumah pada peneroka, dan baru-baru ini kita beri saham pada peneroka. Tetapi di bawah projek ladang rakyat yang dianjurkan oleh Kerajaan PAS Kelantan, di bawah, tak apa, mikrofon ada tuan-tuan. Tak payah tengok saya, tak apa, boleh dengar saja. Di bawah projek ladang rakyat, 82,000 ekar tanah telah dikeluarkan, telah dibuka tanah hutan untuk diberikan di bawah ladang rakyat. Daripada jumlah ini, tuan-tuan, 76,000 ekar tanah telah dipajak kepada syarikat-syarikat swasta yang kebanyakannya bukan orang Bumi Putra. Daripada jumlah itu, tuan-tuan, 82,000 ekar yang diambil, 30,000 ekar adalah tanah yang telah diteroka oleh rakyat, tetapi dirampas, diambil dan diberi kepada syarikat luar. Kemudian daripada jumlah itu, tuan-tuan, 20,000 ekar lebih adalah tanah yang merupakan tanah yang diusahakan oleh orang-orang asli di Ulu Kelantan. Tanah dibuka menyebabkan orang-orang asli, kubur mereka dan sebagainya semua tercemar. Air sungai dan sebagainya semua rosak. Punca pencarian mereka juga hilang. Ini adalah kerajaan PAS di Kelantan. Ambil daripada rakyat yang miskin, beri kepada yang kaya. Dan apa yang dibuat? Akhirnya Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat hanya mendapat keuntungan berjumlah 21 juta lebih kurang setahun.
Tetapi syarikat-syarikat swasta yang dapat ini mendapat keuntungan lebih daripada 1.6 bilion setahun, tuan-tuan. Apa yang rakyat dapat? Tanah tergadai. Sepanjang 23 tahun pemerintahan PAS, Nik Aziz berbangga. Nik Aziz berbangga, dia kata, apabila saya memerintah Kelantan, benda yang pertama saya buat, saya keluarkan duit daripada akaun riba, saya masuk ke dalam bank Islam. Kita nak tanya ni Aziz, bank Islam siapa yang buat? Bank Islam diasaskan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ni Aziz hanya reti waktu PT, masuk ke PT sana. Itu saja. Kita tanya ni Aziz, berapa ramai peguam-peguam hari ini menyertai PAS semua adalah lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Universiti Islam Antarabangsa siapa yang buat, tuan-tuan? Diasaskan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tanya ni Aziz sejak dia menjadi Menteri Besar dan tanya pada Usam berapa kali dia pergi Mekah. Dia pergi Mekah menerusi tabung haji. Tabung haji siapa yang buat, tuan-tuan? Tabung haji dibuat oleh Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya satu aja benda yang PAS Kelantan buat yang berunsur Islam, iaitu pajak gadai Islam. Nama dia Ar-Rahnu. Sebab apa? Sebab PAS hanya tahu pajak dan gadai harta benda. Itu saja, tuan-tuan. Di Kelantan, tanah ladang yang diusahakan oleh rakyat dirampas dan digadai. Di Kelantan, aset-aset kerajaan negeri digadai selama 99 tahun. Di Kelantan, aset kerajaan negeri, harta rakyat semuanya dirampas dan digadai selama 99 tahun kepada orang luar. Itulah dia kerajaan kebajikan PAS. Ambil daripada yang miskin, beri kepada yang kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu, kalau tuan-tuan tengok di Sungai Kelantan, kalau kita lalu dari Kota Baru naik ke Jambatan Sultan Yahya Petra, di kiri dan kanan teping sungai itu dipanggil Lembah Sirih. Lembah Sirih ini merupakan kawasan yang subur, dan kawasan yang subur ini ditanam oleh petani-petani, orang-orang miskin di bandar dengan buah tembikai dan sebagainya. Itu adalah hasil mereka. Pada tahun 2003, Kerajaan PAS Kelantan telah menjalankan satu usaha sama dengan sebuah syarikat swasta untuk memajukan tapak tersebut. Apa yang berlaku, tuan-tuan, apabila dia hendak majukan tapak tersebut, petani-petani ini dipindahkan, dijanjikan pampasan, tetapi pampasan itu tidak dibayar sepenuhnya. Kemudian di dalam perjanjian antara Kerajaan Negeri Kelantan dengan syarikat yang terlibat, mereka berjanji akan memberi, pertama, Jambatan Sultan Yahya Petra, kedua, jambatan berkembar. Tetapi hari ini kalau tuan-tuan pergi, jambatan itu dibina oleh kerajaan pusat, bukan oleh syarikat itu. Kemudian dia berjanji untuk membina jambatan dari Kampung Cina ke Palembang, Kelantan. Duli ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan telah pergi untuk memecah projek pecah tanah dan meletak plat di situ. Hari ini plat itu sudah diambil, disimpan di Balai Polis. Yang tinggal batu di situ menjadi batu nisan. Jambatan tidak ada. Melainkan kalau tuan-tuan pergi tebing sungai, tutup mata, tuan-tuan boleh nampak. Kemudian dia berjanji, syarikat itu berjanji kepada Kerajaan Negeri Kelantan untuk membuat stadium wanita tertutup. Kena pejam mata, tutup mata, nampak. Buka mata, tak nampak. Kemudian dia berjanji masjid bernilai 20 juta. Sehingga hari ini masjid itu entah ke mana. Tuan-tuan dan puan-puan semua orang bijak pandai, saya minta tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam internet, Google laporan Ketua Audit Negara 2011. Ada laporan Ketua Audit Negara Kelantan 2011. Ada dua. Satu penyata kewangan kerajaan negeri, satu lagi aktiviti-aktiviti kerajaan negeri.
download turun yang warna ungu, warna purple. Tuan-tuan baca, tengok. Saya tidak menipu. Semua ada di dalam itu. Ketua Audit Negara menegur. Dia kata perjanjian daripada 2003, projek sepatut selesai 2015. Mana dia semua janji-janji itu? Sudah tinggal 2 tahun saja lagi untuk projek itu tamat. Janji-janji itu tidak ditunaikan. Apabila Kerajaan Negeri Kelantan ditegur, maka mereka mengadakan perundingan semula. Didapati 791 ekar telah diserahkan kepada pemaju ini. Dan daripada jumlah itu, sebahagiannya pemaju ini sudah cagar ke bank. Tuan-tuan dan puan-puan, janji tidak ditunaikan. Unit Perancang Ekonomi Kerajaan Negeri telah menyediakan satu laporan dan membuat penilaian. Mendapati bahawa pemaju ini perlu membayar kepada Kerajaan Negeri dalam bentuk sumbangan sebanyak 380 juta lebih kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Apabila ia diangkat ke dalam mesyuarat Esko, apa yang berlaku ialah mesyuarat Esko tidak bersetuju dengan penilaian yang dibuat oleh oleh Unit Perancang Ekonomi Kelantan. Mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Kelantan meminta satu badan bebas untuk membuat penilaian semula, dan badan ini, syarikat yang membuat ini dibayar 31,000 untuk membuat. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, penilaian yang diterima, yang dibuat oleh syarikat bebas ini kurang 104 juta dari nilai yang dibuat oleh Unit Perancang Ekonomi. Itu saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bagi kepada rakyat Kelantan dia sanggup kurangkan. Tapi ini semua hanya menolong pihak-pihak yang kaya, syarikat-syarikat yang kaya. Itu sebenarnya. Apa salahnya kalau sumbangan 300 juta diberikan? Kenapa hendak dikurangkan sumbangan itu? Itulah dia Kerajaan Negeri Kelantan untuk maluan, tuan-tuan. Dan orang yang bertanding di Putrajaya hari ini, seperti saya cakap, dari 2004, dari tahun 2004, beliau adalah Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Beliau ada dalam Kerajaan Negeri Kelantan semenjak Ni Aziz menang pada tahun 1990. 1990, beliau adalah Setiausaha Akbar Ni Aziz. 1995, beliau adalah Setiausaha Politik Ni Aziz. Sebelum beliau bertanding pada 1999. Jadi, beliau secara tidak langsung dan secara langsung bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa yang jadi di Kelantan. Semalam, saya baca, saya baca Ni Aziz datang ke Putrajaya. Ada kata 6,000, ada kata 10,000, ada kata 20,000. Saya cakap pada tuan-tuan, pada hari pembubaran Dewan Rakyat, pada hari pembubaran Parlimen, Ni Aziz mengadakan ceramah di Kampung Jambu, Bengkalan Jepa, Kelantan. Yang hadir hanya 750 orang sahaja di Kelantan. Itu saja yang hadir pada hari ini. Dan untuk Ni Aziz panggil orang lebih ramai, dia terpaksa bawa ustaz-ustaz selebriti seperti Azhar Idrus gitu-gini datang. Itu. Dia terpaksa menumpang pada Abi Abadi, dan hari ini dia terpaksa menumpang kepada Muhammad Taib. Itu saja, tuan-tuan. Saya pengarah filem sebelum saya pulang kerja di Kelantan. Dari tahun 1990 saya bercimpung dalam bidang filem. Saya boleh cakap pada tuan-tuan, artis-artis yang masuk PAS ni semua yang dah tak laku, tuan-tuan. Semua yang dah tak laku. Tapi lumrah orang yang hidup glamour, lumrah orang yang hidup sentiasa di bawah kelipan flash, lumrah orang yang hidup sentiasa dalam gosip-gosip di akhbar. Bila tak laku, sedihlah. Jadi PAS memberi ruang pada mereka. Jadi tuan-tuan kenal artis-artis ini. Dan tuan-tuan juga kenal siapa Muhammad Taib. Tuan-tuan juga kenal Kadir Syekh Fadil. Mereka yang masuk PAS ni
tuan-tuan patut bersyukurlah tuan-tuan tidak masuk dalam PAS. Kalau tidak, tuan-tuan sama standard aja dengan mereka. Tapi kita special sebab tu kita masih di sini. Nak kena saya bercakap lagi ke? Boleh? Okey. Kalau nak repak pun apa? Okey. Kita tunjuk video. Kita sebenarnya ada satu video nak tunjuk pada tuan-tuan. Tapi sebelum saya tunjuk video tu, biarlah saya habiskan dengan pantun sikit. Misai kontot tak bercahaya, ibarat kuda hendak mati. Usah Musa, kalau tuan-tuan tak percaya, tipu sana, tipu sini, itulah dia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.